Saya Muhammad Nasir bin Cik Fah, CEO Arena Development Sdn Bhd. Dah berapa lama di arena ni beroperasi? Bangunan ni sebenarnya kita telah siapkan tahun lepas. Tapi Alhamdulillah kita mula beroperasi pada awal tahun ini dengan kita mulakan dengan di restoran di Arena Skyview ni pada 1 Ramadan, yang mana kita buat berbuka puasa. Dari segi kapasiti bangunan, boleh terangkan kapasiti bangunan? Okey. Bangunan ni keseluruhannya 21 tingkat. Yang mana tingkat ground floor ataupun lantai bawah hingga tingkat 6 mengandungi 96 parking lot. Kemudian bermula dengan tingkat 7 hingga ke tingkat 19, dia mempunyai keseluruhannya 130 unit yang kita panggil sebagai business suite ataupun ruang-ruang perniagaan. Dan yang di atas sekali, tingkat 20, dia mempunyai sebuah restoran yang kita sedang duduk ini, yang kita namakan dia sebagai The Arena Skyview. Kemudian ia juga mempunyai kemudahan-kemudahan untuk kita buat training, seminar, dan kita mempunyai sebuah mini teater yang boleh memuatkan 40 pax. Kemudian kita ada sebuah yang kita bilik mesyuarat yang kita jadikan dia board meeting room. Dari segi kelebihan di arena, dari dengan commercial value, so apa kelebihan yang ditawarkan kepada pembeli atau penyewa? Arena ni, dia kedudukan dia dengan bangunan KLCC lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit saja daripada KLCC. Kemudian dia terletak di tempat yang sangat strategik kerana dia dikelilingi oleh kemudahan-kemudahan seperti stesen LRT, stesen komuter, dan juga berdekatan dengan hospital, kemudian pusat-pusat perniagaan. Maknanya dia duduk di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur itu sendiri. Dari segi office suite yang masih occupied, yang masih available. Okey, kita keseluruhannya kita ada 130 unit tadi. Kemudian alhamdulillah kita telah dapat menjual, dan baki yang unit-unit yang available tinggal dalam 25 unit yang mana kita sewakan kepada siapa-siapa yang nak menyewanya. Ada apa lagi yang tuan boleh terangkan mengenai dengan kelebihan arena ini? Okey, kemudian arena ni kita juga mempunyai virtual office. Maksudnya jika sesiapa yang ingin memulakan perniagaan, dia boleh menyewa unit-unit yang kita jadikan unit-unit orang yang baru nak memulakan perniagaan serendah RM150 sebulan. Itu kita panggil dia virtual office di tingkat 7. Yang ada box semua lah. Ya. Dengan PO box semua lah. Kita ada, maknanya dia boleh menggunakan address di Menara Arena Unity ini. Okey, dari segi charity tuan boleh uraikan yang apa contribute daripada arena on charity? Dia punya contribution arena on charity. Charity. Kita insya-Allah lah kita akan cuba mengadakan beberapa macam program-program lah yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling dengan mengadakan program-program seperti macam yang kita buat tadi, berbuka puasa, program-program open house hari raya. Kemudian kita juga boleh mengadakan seminar, training dengan masyarakat. Jadi kita bermula daripada situ.
kita boleh bersamalah ke arah membentuk masyarakat yang kita katakan tadi charity tadi. Okey, akhir sekali ucapan selamat Hari Raya. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada isteri saya, anak-anak, saudara mara saya, sahabat-sahabat saya dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih, Tuan.